Bajak laut, mungkin ramai dah pernah dengar nama ni, tapi tak ramai tahu betapa hebat dan uniknya cara kehidupan bajak laut ni. Bajak laut digelar juga sebagai sea gypsies atau orang laut sebab hampir seluruh hidup mereka berkait rapat dengan laut. Apa-apa saja aktiviti yang mereka buat mesti dengan laut. Mereka ni ada yang tinggal di sekitar perairan Sabah, Filipina dan juga di beberapa perairan Indonesia. Tempat tinggal mereka ni mudah. Ada yang menetap di rumah rakit atas laut dan ada juga yang tinggal dalam perahu kecil yang dikenali sebagai lepa-lepa. Bayangkan, rumah mereka bukan di darat tapi terapun di atas air yang luas. Keunikan bajak laut ni, mereka memang pakar dalam menyelam. Ramai daripada mereka mampu menyelam sampai beberapa minit tanpa alat bantuan pernafasan. Malah ada juga kajian saintifik yang dibuat mengatakan tubuh mereka ni sudah berevolusi, terutama di bahagian limpa ni, di mana limpa mereka lebih besar daripada manusia biasa. Kelebihan bila limpa kita besar ni, dia akan lebih simpan banyak oksigen dalam darah kita. Itu sebabnya mereka boleh menyelam jauh lebih lama daripada kita yang hidup di darat ni. Hebat kan? Selain itu, bajak laut juga sangat mahir dalam menangkap ikan. Mereka ni sangat pandai guna tombak, jaring dan kadang-kadang hanya guna dengan tangan kosong je dah boleh tangkap hasil laut ni. Walaupun kehidupan mereka nampak sederhana, sebenarnya ada sesuatu yang boleh kita belajar, iaitu kebebasan dan cara mereka menghargai laut. Mereka tahu laut ni adalah sumber rezeki. Jadi mereka jaga ekosistem dengan cara mereka sendiri. Mereka hanya ambil apa yang perlu untuk makan dan hidup, bukannya membazir atau merosakkan laut. Tapi dalam masa yang sama, realiti hidup bajak laut ni ada juga cabarannya. Ramai antara mereka tak ada warga negara yang jelas, jadi sukar nak dapat pendidikan dan juga kemudahan kesihatan. Walaupun begitu, mereka tetap tabah dan masih meneruskan tradisi turun-temurun yang menjadikan mereka ni unik berbanding dengan masyarakat yang lain.